Ya, kuat ni angin ni. Apa ni? Taufan ni. Taufan Taiwan. Ragasa lah di Hong Kong ni lebih kurang dalam 200. Tiupan dia 200 km sejam ni laju habis bagai ni. Tengok. Masya Allah tempat kita gini ni habis tebal. Dengan motor-motor kereta ni. Habis zen terbang tinggi. Orang tu siapa tak boleh nak jalan ni. Motor tak gerak siapa heret 2 orang 3 orang tolak motor takutnya tu. Tengok dari rumah baru dalam bangunan ni tengok. Kuat tu habis pokok tumbang keluar Taufan ni takut ngelih kita. Kalau jadi tempat kita ni tahulah. Habis buat lagi kangin. Habis pokok tumbang tengok ni takut dia ni gini. Bakal tutup tahan pintu takut. Apa tu? Kuat angin ni kena hak ni tempat kita lah, minta jauh lah. Ni tempat di Hong Kong ni ada kakak ni terbang habis Taufan lah habis gelupah habis jatuh. Kuatnya angin baik lah. Orang tak pakat takut lakon kena Taufan ni laju ni Kejadian ni bukan di Hong Kong. Mungkin dalam 25 September baru ni lah video ni tengok berlaku. Kuat ni takut ngelih tengok. Tumbang gotu contraction orang buat bangunan habis kalau tempat kita ni kejadian tu berlaku gapo bencana alam ni kita kena kembali kepada Allah Ta'ala. Apa yang berlaku dia yang saja yang tahu. Kita pun kena reda apa kejadian ni lah. Bahawasanya Tuhan beri petunjuk bala macam ni nak suruh manusia ni berfikir sejauh mana kebesaran dia dengan gapo yang kita buat banyak dosa dengan dia. Buat tangan-tangan ni merosakkan muka bumi ni. Ni cara dia untuk kita fikir apa perkara ni berlaku. Ni tempat orang kalau tempat kita wallahu a'lam orang tengok ni orang pakai bergeti berlaku ni kuat angin. Kalau tempat kita lah takut lah ni. Minta jauh lah Malaysia ni berlaku minta jauh lah. Memang kuat lah gini. Tengok angin dia takut ni. Minta lah salawat banyak angin ni ujian angin baru ni. Tengok ni Maghribuk Taufan ni itulah maksudnya kita kena berwaspada lah gapo kita banyak doa semoga Malaysia ni selamat daripada Taufan yang begitu kuat angin ni. Okey, bersama kita doa bebas pada segala bencana.